Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Selamat kembali kepada siri soal jawab remeh-temeh tentang puasa, tetapi anda perlu bertanya. Jadi, ini adalah siaran kita yang keempat. Kita lihat pula syarat-syarat wajib puasa ya. Soalan 15. Orang kata bulan Ramadan semua orang kena puasa. Tapi saya lihat kawan saya Chong dan Sami tak puasa pun. Jawapannya, memanglah mereka tidak berpuasa kerana sebelum diwajibkan berpuasa ada syaratnya. Ada beberapa syarat, antaranya Islam. Oleh itu puasa tidak diwajibkan kepada orang bukan Islam. Bahkan kalau seseorang menganut Islam, dia tidak diwajibkan mengqada puasa yang telah berlalu. Okey, soalan 16. Jealous dan dengki saya melihat kanak-kanak makan aiskrim waktu rehat. Kanak-kanak tak wajib puasa kah? Memanglah kanak-kanak tidak wajib puasa. Sebenarnya, antara syarat wajib puasa ialah baligh, iaitu cukup umur. Oleh itu, kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa. Legalah adik-adik sekolah rendah kerana biasanya murid-murid sekolah rendah tak cukup umur lagi. Tapi kenalah belajar untuk berpuasa. Darjah 1, puasa sampai pukul 1. Darjah 2, puasa sampai pukul 2. Darjah 3, puasa sehingga pukul 3. Darjah 4, puasa hingga pukul 4. Baik. Kalau sudah darjah 4 sepatutnya sudah boleh berpuasa penuh. Kan? Darjah 4 umur betul. 7, 8, 9, 10. Dah 10 dah. Kalau yang kanak-kanak perempuan tu mungkin dah cukup umur. Baik, soalan 17. Adik saya tidak waras akal, gila. Wajibkah dia puasa? Jawapannya, salah satu syarat puasa ialah berakal atau waras. Sabda Nabi SAW yang maksudnya diangkat qalam daripada 3 golongan, iaitu kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur. Jadi orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi kalau orang yang pengsan atau pitam, dia masih diwajibkan berpuasa. Apabila pulih daripada pengsan, maka hendaklah berpuasa dan mengqada semula puasa yang ditinggalkan semasa pengsan. Begitu jugalah dengan kemampuan berpuasa. Orang sakit yang tidak mampu berpuasa tidak diwajibkan berpuasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, maksudnya Allah tidak memberatkan seseorang melainkan apa yang dia mampu. Macam mana kalau orang sakit hendak berpuasa juga? Boleh, tak ada masalah. Puasa cuma tidak diwajibkan buat sementara waktu, iaitu ketika sakit. Kalau sakit demam atau pening, boleh dapat MC, yakni medical certificate untuk ponteng sekolah atau kerja. Takkan Islam zalim pula terhadap orang sakit. Puasa tak wajib, cuma kalau hendak puasa juga silakanlah. Baik. Soalan yang seterusnya, soalan 18. Dengar ceritanya orang musafir tidak wajib berpuasa. Betulkah? Jawapannya, memang orang musafir tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi kena ingat, ia wajib diqada sebanyak hari yang ditinggalkan. Contohnya, kalau berpergian dari Kuala Lumpur ke Johor, maka sudah dikira musafir. Puasa pun tak wajib. Bolehlah makan minum semasa balik kampung. Memanglah hukumnya begitu. Tetapi seeloknya hormatilah orang lain yang berpuasa. Kan? Satu masalah yang akan timbul nanti ialah bila kita qada puasa itu, iaitu bukan pada bulan Ramadan, orang lain dah tak puasa dan boleh makan. Kita pula jadi terliok. Baik. Soalan uji minda. Adakah mereka wajib berpuasa dan kenapa? Soalan nombor 1. Chong yang sudah berusia 35 tahun dan tinggal bersama penduduk Islam.
Yang ni wajib tak berpuasa? Tidak wajib sebab dia bukan orang Islam. Okey. Soalan nombor 2. Ahmad yang sudah berusia 7 tahun dan sudah berkhatan. Okey, Ahmad adalah Islam. Tapi dia kanak-kanak yang masih berusia 7 tahun. 7 tahun ni kalau budak lelaki, kanak-kanak lelaki belum balik. Jadi dia tidak wajib berpuasa. Okey. Nombor 3. Soalan nombor 3, Ismail yang sekarang ditempatkan di wad orang sakit jiwa. Okey, Ismail ni dia sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Maka bila dia sakit jiwa, dia tidak diwajibkan berpuasa. Soalan nombor 4. Ramli sedang balik kampung dari Kuala Lumpur ke Kedah. Ramli adalah seorang musafir Kuala Lumpur ke Kedah. Dalam perjalanan itu, dia tidak wajib berpuasa, tapi wajib qada. Okey. Yang sakit tadi pun, kalau Ismail tu, kalau dia dah sembuh, dia wajib qada. Okey. Soalan nombor 5. Haji Kasar yang sudah berusia 85 tahun dan sakit tua. Jadi Haji Kasar ni dia dah cukup umur dah, 85 tahun. Dia Haji Kasar kan, orang Islam. Maka syarat Islam dengan baligh ada. Tapi adakah dia mampu berpuasa pada umur 85 tahun dan dia sakit? Maka dia diberi kelonggaran lah. Diberi ruksah. Dia boleh tidak berpuasa. Tetapi adakah dia perlu ganti? Sekiranya dia dah uzur tu dia dah tua, tidak mampu ganti, maka dia tak perlu ganti. Dia tak wajib ganti, tapi dia kena bayar fidyah. Okey. Wallahu alam. Baik, itu sahaja soalan pada sesi kali ini. Semoga ada manfaat. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang mana yang tak sempurna dan tak baik itu, yang mana yang buruk itu adalah daripada kesilapan saya sendiri. Maka saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita ketemu kembali di siaran yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.